maka terbinalah makam Ghufran ini. Makam Ghufran ini merupakan makam, dia adalah wakaf daripada Tuanku Sultan untuk kerabat-kerabat diraja. Siapa yang ada title, bukanlah title, maksudnya ada keturunan kerabat diraja, maka dimakamkan di sinilah. Kalau dalam bangunan itu asalnya itu saja. Ya, yang pertama mendiami itu adalah Tuanku almarhum Tuanku Sultan Idris Muazzam Shah. Di situlah. Di dalam bangunan putih. Dalam bangunan putih. Dalam bangunan betul. Yang dalam pintu tu. Dalam pintu. Dalam pintu. Itu ada berapa? Ada 1, 2, 3. Saya ingat dekat 7 ataupun ramai juga. sebab dia ada makam kecil-kecil. Yang meninggal kecil, makam kecil. Dalam tu ada Sultan Idris Muazzam Shah, Sultan Iskandar, yang dikatakan ulama, ya, ulama. Kemudian makam moyang Sultan Pahang sekarang. Di situ. Jadi reka bentuknya kita tengok seakan-akan masjid ni juga. Maknanya Moorish jugalah reka bentuknya. Jadi terbinanya masjid ini, maka terbinalah bangunan ataupun dipanggil, nak sebut plaza tak sedap pula kan. Salah satu bangunan dicirikan Moorish lah, sebab nak samakan reka bentuk masjid dengan di situ. Tidak, dia lari lah. Kan? Makam tu dengan masjid ni ada tahun yang lalu? Tak sama. Maknanya masjid ni bukanlah maksudnya siap, maksudnya berlaku pembinaan masjid dahulu lah. Kemudian barulah makam. 19 tu saya cerita tadi, dia meletak batu asas adalah 1913, tapi bermulanya adalah 1911. Siapnya adalah 1917. Makam tu saya tak pasti. Tapi sedikit lewatlah dengan masjid ni. Dia punya tarikh ni saya tak tahu lah. Itu di bawah seliaan pejabat istana lah. Kiranya makam yang ada kat sana tu dia pun menggunakan batu mamar putih semua. Dalam sahaja. Dalam sahaja. Dalam sahaja. Kalau kita buka pintu tu, kita tengok lantai dia lagi. Tapi luar pada tu, itu dah barulah. Tapi yang asalnya tu dalam. Yang pintu tu kan, situ saja. Kalau dapat gambar lama, kita tengok bangunan itu je lah. Betul. Bangunan itu je lah kan. Ubah kecil dua, besar. Dalam itu je. Tapi penambahan tu berlaku apabila Sultan Idris Shah mangkat, yang sebelum Sultan Azlan, Sultan panggil Sultan Derih kan. Sultan Idris Shah mangkat, maka di luar tu dia tanam. Di luar sebab dalam tu dah penuh, dan keliling tu pun dah penuh. Sultan Idris Shah dan permaisurinya, Raja apa ni, Mazwin. Kemudian sebelah sini Sultan Azlan dan juga anak dia, Raja Ashman, Sultan Mukulu. Kemudian itu sajalah. Dan yang dekat-dekat kerabat dekat ni, Filipina ni. Kayaknya pembinaan makam tu kan ada yang 3, ada yang 4 kan. Kayaknya itu membezakan kedudukan mereka. Maksudnya tingkatan. Tingkatan tu. Tingkatan itu dah tak adalah apa maksudnya. Cuma nak bagi tahu itulah sultan. Batu nisan yang berada kat gunung tu. Itu menandakan bukan apa, itu adalah tempat yang Sultan, Raja Muda dan juga Raja Dihili akan ziarah, dan juga permaisuri agung. Jadi dia tak perlu nak mencari-cari, sebab kita dah tahu yang mana kain kuning tu sebagai tanda lah. Tanda. Distrik terus ke makam tu. Itu distrik ke makam. Maksudnya keluarga dia lah. Kalau Sultan Nazrin, ayahanda, adinda dia, dan nenda dia, Sultan Yusuf.
Kemudian kalau sultan keturunan sultan Raja Muda, di ujung sana dia punya moyang dan sebagainya yang mana kain tu. Kemudian ada Sultan Dereh, keturunan Sultan Dereh iaitu Raja Muda, Raja Dihile, anak dia, Sultan Dereh, bondanya. Kemudian dalam tu nenda dan moyang dia lah. Satu soalan. Selain daripada kedua-dua yang jadi jawapannya, kami nampak juga pagar dekat keliling kubur ada juga. Ya, pagar itu Pagar tu hanyalah kerabat lah. Kerabat yang nak pagar kan. Jadi kita lama-lama tu kita tak kena pastilah siapa ni. Kan? Mungkin kerabat dekat lah. Sebab kita ada Datuk Panglima, kita ada di sini yang kerabat dekat dengan Tuanku Sultan Dereh. Kebanyakannya semua kerabat di sini banyak daripada Sultan Dereh lah. Sebab Sultan Dereh membesar di sini. Jadi kerabat dia semua ada banyak di sini. soalan okey. Ini untuk menjawab soalan yang saya kami sebenarnya. Oh ya. Okey. Jangan susah-susah. Tak ada InsyaAllah. Pada pendapat Ustaz, apakah usaha pemeliharaan dan pemeliharaan untuk makam tu? Makam. Usaha-usaha yang boleh dilakukan. Okey, yang pertamanya ada segi struktur binaan dia lah. Struktur binaan itu tak boleh tambah, kena kekalkan. Begitu bagaimana bentuk asalnya, itulah bentuk yang kita nak kekalkan dan kita tak boleh tanda. Hanya berkenan daripada Tuanku Sultan untuk kalau kita menambah, Kena minta izin. kena minta izin. Sama juga fungsi masjid ini. Kemudian dari segi maintenance lampu lah. Lampu, perbaik lampu di masjid, maka perbaik jugalah lampu di makam. Maksudnya bila perbaiki di masjid sama juga. Dia sama juga makam. serentak. Peruntukan dia sama. Sekali ya. Sebab kita baru lepas hantar lampu-lampu chandelier, lampu-lampu hiasan cantik ni ke satu kilang, dia cuci, dia perbaik, dia masukkan wiring baru yang semua sekali dengan makam lah. Kemudian dari segi canvas yang kuning tu, itu setahun sekali kita tukar. Setahun sekali kita tukar. Sebab pertama ialah hujan panas, atas dia menyebabkan berlumut dan sebagainya, tak cantik. Kalau Ustaz tahu kain tu jenis apa Saya tak pasti. Korang tahu? Tak pasti. Tapi canvas yang bukan macam canvas biasa lah. Yang boleh tahan pun setahun lah. Kan? Bila masa tukar ketika mana sama ada dia dua, sama ada nak raya ataupun hari keputaan tu. Antara dua tu lah. Kalau tak raya, hari keputaan. Kalau tak keputaan, hari raya. Maknanya dia nak tukar tu sebelum puasa lah. Tukar tu. Okay. Jadi satu lagi, sekarang ni makam Sultan ni ada kerabat yang menjaga dari segi maintenance dia, iaitu rumput panjang ke rumput tak panjang ke, walaupun dia tak ada sini, kita juga yang memantaunya, tapi dia lah yang diamanahkan untuk menjaga lah. Contohnya ada di antara makam-makam yang lama-lama cat semula. Ada yang tak, sebab yang mungkin kot yang tak tu tak tahu dah siapa dia. Yang tak, nama pun tak ada dah. Kan? Tulisan Batu Sungai. Kan? Jadi itu tak ada cat lah. Jadi mana yang diketahui, mana yang masih ada lagi warisnya, maka itu dah dicat lah, cat putih. Kemudian kita tambah baik, kalau tidak makam tu gelap, tapi kita pasang satu tiang menara tinggi, spotlight. Jadi kalau datang malam, kita boleh nampak lah. Ada satu spotlight warna kuning kan, satu arah sana, satu arah sini. Apa nama ni, menjawab ke soalan tu? menjawab. Aku takut tak apa-apa, orang tak membantu pula assignment ni kan. Tapi
Dan sekarang ni penambahan, kita telah meminta pihak JKR ataupun kerajaan negeri untuk memasang aircon dalam itu, Dalam makam. dalam makam tu. Sebab bila tuanku datang ziarah, sempat juga lah dalam tu. Kita minta aircon lah. Tak kira portable ke, rasa portable senang jaga. Betul. Okay. Itu saja.